Kita masih lagi surah Al-An'am ayat 91. Amma qadallahu al-qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدقا لما بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ومن أظلم ممن أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan tiada mereka yang kaum Yahudi menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Bertanyalah kepada kaum Yahudi yang ingkar itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan kamu jadikan dia lambaran-lambaran kertas, sambil kamu perlihatkan kepada orang ramai sebahagian kecil daripadanya, dan kamu sembunyikan kebanyakannya, sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh kamu sebelum itu, dan tidak juga oleh datuk nenek kamu. Katakanlah kepada mereka, Allah Ta'ala yang menurunkannya, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Ayat 92. Dan hari ini, dan ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang mengandungi berkat banyak faedah-faedah dan manfaatnya, lagi menusahkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura yang di Makkah serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya, yang orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya. Ayat 93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka rekakan perkara yang dusta terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diberi wahyi kepadaku padahal tidak diberikan sesuatu wahyi pun kepadanya, dan orang-orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan, sakaratul maut, ketika tidak putus nyawa, sedang malaikat-malaikat pula memulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu, sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarkanlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri, pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina kamu sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tiada benar, dan kamu pula menurut orang-orang yang sombong takabur akan ayat-ayat keterangannya. Itulah sedikit terjemahan daripada 23 ayat dapat ini dari surah Al-An'am. Dan mula alhamdulillah kita cara lagi juga mengenai orang Yahudi dan Nasrani tidak mahu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beriak kepada mereka, terimalah Al-Quran ini, sebab Nabi Muhammad Al-Quran ini tidak meminta apa-apa, tetapi royak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada semua diberi hidayah oleh Allah, dan kebanyakan daripada mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lagi berkisah tentang kepercayaan kepada Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Mula diberiman kepada Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad. Orang kafir, dia nak orang Yahudi dan Nasrani ini, dia masih juga beriman kepada Nabi Muhammad. Oleh kerana itu, walaupun dia rasa Quran itu benar, dia kata tidak benar. Dia kata salah, dia kata tidak benar.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar, bukan Nabi Muhammad sabar, itu sabar sendiri. Kalau menggasok Quran kitab tu, mudah pakar kita Taurat ini tu lagu mana? Dia kata wa ma qadarullah wa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan tiadalah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah sesuai dengan penghormatan yang sebenarnya kepada Allah. Ketika mana mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan apa-apa kepada manusia. Itu kata-kata dia, Tuhan ini tak pernah buat turun apa-apa kitab kepada manusia. Padahal dia percaya kata orang ini. Tapi dia boleh dia kata Tuhan Muhammad dia tak betul-betul. Lain-lain Tuhan sebut orang Yahudi ni kata kalau Tuhan dia buat turun Nabi, dia buat turun daripada kalangan mereka. Macam-macam dia kata sebenarnya dia tak say kepada Nabi Muhammad, kerana asalnya dia teki. Sepatutnya dia kata Nabi-Nabi lahir daripada keturunan dia, keturunan Nabi Yaqub dan Ishaq. Tetapi tiba-tiba Nabi Muhammad ni lahir daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dia kata tidak pernah Tuhan waktu mana-mana kitab kepada kita, kepada manusia. Bertanyalah kepada kaum Yahudi yang ikat itu, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa? Dalam Nabi Muhammad kata Quran ni bukan waktu Tuhan tak pernah waktu mana-mana kitab daripada dia. Tuhan tak pernah royak kepada manusia. Akhir mudahnya dia kitab Taurat bagi pun satu persoalan yang nak jawab betul. Nabi Muhammad bukan Nabi Tuhan, tidak royak. Dia tahu kitab mana tu. Allah Ta'ala suruh Muhammad tanya di mutanya dia, kitab Taurat tu mari mana? Kitab Taurat ni dia tidak besar macam Quran. Kitab 4 putih, 3 putih dulu tu Taurat, Injil, apa semua tu tidak besar. Turun sekali dulu. Ada pula orang panggil suhuf. Suhuf ni tu Nabi Nabi Musa pada turun suhufnya, turun nelayan demi nelayan. Kita nak fikir tak dia turun lah ke mana macam sebab masa tu tak ada pun tetap. Tapi dia raya waktu turun kita. Ini kalau kita temu dengan teknologi ni, apa juga ada buku tu, padahal ni nilai kita sudah. Itu kalau kita berfikir kat mana. Jangan baca Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tunjuk kita ni dia boleh jadi buat tetap pada apa. Jadi Allah SWT sebenarnya dia bertanya dia, kita tahu siapa waktu. Kat mana boleh jawab? Dia jawab apa? Boleh tahu dari waktu Allah Ta'ala. Dia ingat apa Nabi Muhammad ni. Pura-pura Nabi Muhammad ni buat agama masjid, mana nak tahu agama masjid. Sebab benar-benar Nabi tanya pada orang kafir masa tu. Memang benar-benar Nabi ni tak tahu pada asal. Tetapi dia ada oleh malaikat Jibril, riwayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka macam-macam ilmu Nabi Muhammad ada dan Nabi Muhammad bertanya. Sebab tak ada kita tahu orang mana yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk. Merupakan petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala yang kamu jadikan dia lamaran-lamaran kertas. Sambil kamu perlihatkan kepada orang-orang ramai sebahagian kecil daripadanya dan kamu sembunyikan sebahagian banyak daripadanya. Sedang kamu pula diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalamnya. Lalu Nabi tanya, aku bertanya dia, kita tahu mula lagi mana? Dia maunya ambil selalu tunjuk orang ni hak kita tu. Banyak lagi orang tak tunjuk. Bukan separuh-separuh ni. Memang 1/3 tunjuk, 2/3 tak tunjuk. Sebab apa tak tunjuk? Mungkin kena atas dia. Hukum tu kena atas dia, maka dia susu dia sembunyi. Atau hukum tu kena kalau ada hukum besar-besar, maka dia sembunyi dia tak wayang. Kalau kena apa yang bawah, ada wayang. Tuhan yang mengambil gitu. Jadi kalau orang kafir itu dia memikir, kok Tuhan mati mana Nabi tahu? Berita dalam itu. Jangan nak tahu itu. Antara Injil dengan Taurat lawan, antara Injil dengan Quran ni, hampir 500 tahun. Beza masa dia 400.
Jadi saya tanya, siapa mari mana kita tu dan berapa yang tunjuk setengah-setengah, dia banyak orang tak tunjuk. Di dalamnya, yang telah diketahui oleh kamu sebelum itu. Dia banyak ilmu-ilmu dah kata ayat, belum ada ilmu tak tahu, tapi dengan turunnya Taurat banyak ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Dan tidak juga ada kamu. So, kaum muslim, tok nenek muda pun tidak tahu juga. Tok nenek dulu pun tidak berhenti juga. Katakanlah kepada mereka, kepada Nabi ayat mereka, Allah juga lah yang menurunkan. Cuba bersaksilah. Allah turun kitab Taurat, tak ada orang lain, Allah. Kalau percaya kitab Taurat Tuhan Allah turun, maka percaya juga Al-Quran ni Allah Ta'ala nyata sama juga, Rasulullah juga. Cuma bentuk berbeza. Jika kitab turun sekaligus secara jumlah dan wahidah sekaligus sebab dia tip-tip. Dan untuk dipakai beberapa ketika sahaja. Ada Al-Quran ni ada turun secara sekaligus. Bukan kerana tidak mampu nak beri keingat kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat. Tetapi sunnatullah, dia buat itu supaya orang yang boleh fikir, boleh dengar dan para sahabat mudah faham. Ayat Quran dulu ini mengikut suasana. Keadaan yang berlaku-laku mana. Dia waktu ayat. Berlaku curi dia waktu ayat. Berlaku zina waktu ayat. Berlaku muamalah waktu ayat. Muamalah. Nak betul nak ayat buat sembahyang. Tu ayat buat sembahyang. Tengok suasana. Barulah sahabat tu ingat. Kita pemuda ambil istimbat, ambil perhatian. Kalau terus sekali tu lalu, sudah. Ini 1213 ayat terus sekali tu. Nabi tak ada masalah boleh ingat. Sebab yang lagi ingat Allah Ta'ala bukan Nabi ingat. Katalah kita Jibril baca, Nabi sibuk cara baca. Tak ada habis ayat nak baca tu. Mereka katalah tahap apa tu? Jangan persatuan sebut lah. Jangan orang bagi, jangan gaduh lagi tu nanti dulu. Sebab yang bagi ingat tu kamu, yang bagi ingat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala boleh bagi ingat, kita berjudul selalu tak ada masalah. Tetapi dia berlaku mengikut peristiwa-peristiwa yang tertentu, baru orang boleh ingat. Mudah kita nak ingat. Mudah kita nak ambil perhatian, kita nak tiru mudah. Sebab Rasulullah SAW dihidupkan selama 23 tahun ketika menerima wahyu. 23 tahun. Maka 23 tahun ni mencakupi semua perkara. Semua perkara ada. Kalau ada tak ada tu maknanya dia tak berada atau berada sikit-sikit. Semua ada. Muamalah ada, upah kira-kira, jenayah ada semua. Disebut dalam Al-Quran sendiri. Dan kita diminta supaya buat sebagai Nabi buat. Nabi semaya sebagai Nabi. Nabi puasa sebagai Nabi. Nabi menghukum sebagai Nabi. Nabi mereka negara sebagai Nabi. Ini mereka negara tak? Pada jarak lah. Pada jarak sejarah. Buka kita sejarah, buka bidayah wani ayat. Ada orang berani dia buka. Kadang-kadang kita ni mudah nak kata tidak. Tanpa kita tengok buku-buku, tengok. Sebenarnya ada pengalaman ada macam-macam pengalaman. Kalau tak saya beli buka internet, buka tengok macam-macam. Dan yang kita itu pasal itu tidak dari masa itu. Teman betul. Sebab dia serupa dengan cara Rasulullah. Kita nak tahu betul kita ni tengok serupa daripada Nabi Muhammad mereka tengok apa ni empat. Kubur sekali lagi umat nasi. Kalau serupa, kalau serupa, senyap dapat PR. Kita ada PR apa? Ada PR. Di kita boleh kita dengan kita saja ni. Kita orang zaman dulu, orang ahli kita, orang Yahudi, jangan cerdak kepada Quran. Jika Taurat dia fikir, Tuhan Nabi Muhammad ditanya bahawa tu, Taurat tu bagi mana? Tidak bagi Tuhan. Mula dari ilmu, siapa bagi ilmu, Tuhan bagi ilmu. Mula dia Tuhan bagi putih kita. Dia saya setengah, dia tak ayat, okey, Tuhan setengah ya. Cuma kita ni, kadang-kadang macam Quran ni, ayat setengah-setengah. Tak jadi.
Baik, apa tu minum Nabi Ba'dil kita wa takfuruna bi ba'dil. Siapa-siapa beriman separuh, tak separuh. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Orang ini ada dunia tu yang pergi mana? Bagaimana tu yang hidup? Itu dia. Kita boleh tahu dah mana tu yang hidup. Mungkin bagi kita dia tengok boleh apa, tapi bagi Allah Taala dia tengok itu. Dia yang nak buat apa? Kalau pada buat pasal apa? Sebablah kita dinampak ada yang perlu mereka tidak mau berbuat. Ini kita kadang-kadang dari jiwa kita baca tak apa, lebih banyak masa baca Quran. Dan lalu, kita mana kira apa? Jadi walau apa, dari kita tu tidak sah. Oh, bisa tak sah. Tetapi aktivis sama baca tak apa lagi ni. Ada orang yang baca tak apa tak. Sama Z tak. Apa yang baik. Depan apa baca kan? Contoh je baca. Orang baca. Quran apa yang baca? Kalau kita baca, Allah ni hotel, tiap apa hotel, buka pula terjemahan. Oh terjemahan buka mana dah? Buka pula tafsir. Tengok tempat kita bahasa Allah tak mengajar ni. Mana tengok sendiri, tengok. Kalau bahasa tak mana betul, banyak kata. Betul dia tak ni betul. Kata tu dia. Bukan nampak apa tak. Tapi dia kita lah. Kalau sama-sama kaya, alhamdulillah. Kata sesuatu. Kata kaya aku mana? Apa tu? Pahala duduk di rumahku. Mana ada? Kata. Ada pun pahala di rumahku. Ada. Pahala duduk di ini nak si. Itu kita kena kalau. Ini pahala si amal-amal kita. Siapa itu? Bila pas di kawaran tu oleh mereka itu disebut ada heli. Lepas siapa pahala? Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan di kawaran oleh mereka agama Allah. Mereka dapat kau tapi itu disebut. Tetapi tidak dosa. Mereka disiji wajib jauh masih di mukadzibin dengan kau. Siapa orang yang memakai awal dan kita ayat pada sehari dikawalaki oleh mereka yang lapar dan terayat. Hal kamu itu. Sebab dosa itu juga orang curi pada buka oleh KPP itu. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan. Ini bahaya. Apabila orang itu ada kesesatan, ada tertutup, orang laju melampau. Jadi kata mama, wajarhum, dia tu duduk pada kesesatan. Orang mau kesesat. Ini bahaya. Kita jauh dengan Allah Taala. Jangan kita duduk pada kesesatan. Biar kita duduk dalam cahaya sama. Jangan kita ada kesesatan. Boleh ayat seterusnya. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. Dan inilah dia Al-Quranul Karim. Inilah kitab Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad yang mengandungi berkat. Quran-Qurannya ada tu berkata. Apa itulah kita nak buka menjaga apa? Baca jawab ambil berkat. Baca Quran ambil berkat. Kita mendengar bukan berkat saja. Quran ini bukan sekadar berkat. Kita ni faham Quran ni berkat. Muncul jika dia menyanyi sebab pada Quran dulu. Muncul. Kalau program lain, Assalamualaikum dulu. Kalau program dulu, kita buka majlis ni kan. Saya ambil berkat. Bukan sekadar tu ya. Ambil berkat, ambil berkat. Kita boleh faham berkat dalam manusia. Jadi maksudnya ambil faedah. Aku kena ingat sebab itu berkat. Ambil berkat. Tapi bukan sekadar ambil berkat. Kononnya kita amal kerja. Sebab dalam Al-Quran dia untuk berkat. Kalau berkat untuk berkat tu Allah nak apa ada untuk berkat. Tapi untuk Quran untuk dibaca sebagai dibaca dia untuk diambil istimbang, ambil perhatian, ambil intipati.
ambil kesimpulan dalam Quran untuk diamalkan kehidupan kita. Patutlah kita doa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh kehidupan kita tu mesti support dengan Al-Quran Karim. Okey, kita biasa. Masya-Allah, mana perangan Nabi Muhammad bagaimana Nabi-mu dia ada gaya puluh Quran. Akhlak dia, pegangan dia, sulukiah dia Quran. Jadi kalau perangan Nabi Quran, kalau perangan kita boleh separuh Quran apa? Perangan kita. Perangan Nabi sebut Quran, perangan kita separuh. Yang kita perangan. Dan kita buat Quran untuk hukum Islam. Hukum Islam itu memang hukum. Itu Pak hukum Islam. Kok lain lagi? Kehidupan kita. Jangan ambil Quran supaya kita jalan dalam hukum Islam itu betul. Kita akhirat punya masuk surga. Itu sebenarnya. Oh, kalau bapak masuk neraka atau neraka surga ni tak ada, tak payah orang Quran. Tak payah apa-apa. Duduk gitu ya. Masuk buah binatang. Siapa tanya orang sebelah. Tapi itu. Tapi kita tidak lalu. Ya. Kita tidak terlalu ni sementara saja untuk Allah Taala uji. Lebih uji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kata buatmu ni manusia, jadi buat mati dan buat hidup ni untuk diuji siapa di antara kita, siapa di antara kamu ahsanu amala, terbaik perbuatan dia, terbaik hidup dia, terbaik aktiviti dia sehari-hari. Kemudian tugas Quran juga dia mari ini daripada mendapat hidayah, mendapat berkah, pusat daripada 5 bayangan merupakan satu kebenaran. Nak ayat kita Taurat itu betul, kita Injil itu betul, kita Zabur itu betul. Siapa ayat? Quran ayat. Sebab itulah kita dulu boleh diinhera, boleh diselewi oleh mana-mana yang masa itu. Kita Taurat dia tipu, dia dapur kita Injil, dia jadi Bible pun ada Old Testament, ada New Testament. Tak tahu tak ada Third Testament pula. Ada pun lagi lah. Pada nama itu. Pada nama itu tak benar. Jadi dia tipu. Tetapi Allah Ta'ala bagi jaminan Quran ni tak boleh buat sebab tak boleh tipu sebagaimana Taurat Injil tadi. Kalau boleh tipu juga sudah. Siapa nak betul? Taurat tipu. Taurat tipu. Orang terima Taurat dia tipu, dia selewek, ikut kehendak dia. Orang terima Injil dia selewek, dia ikut kehendak dia. Bagi Nabi Muhammad, orang benar. Kalau dalam semua tu ambil Al-Quran Karim yang terpilih. Tapi kalau Quran nak tipu juga, orang Islam juga, tukar lagi, tukar apa? Benar. Tapi alhamdulillah ayat Quran putih, memang tadi. Tak tahu lagi ramai orang itu. Situ maha tapi, sini maha tapi ada negeri, ada pasal macam-macam tapi nak kita diri tapi, tapi, tak tahu kita dah. Pulau api, wahani api. Enak saja api, kuliah, nanti itu. Kita tu, baik. Syarah dulu, pakai dulu Ustaz. Lalu kumi, syarah dulu pakai dulu. Biar tidak api itu. Enak sana tak apa. Tak apa api lagi. Orang yang api, boleh tak apa. Jadi, makin orang dari tipu. Kita orang nak Quran itu kalau dapat dia. Kalau sekarang daripada tu, mobil itu panggil mobil kita berapa? Saya tu boleh nanti lah. Tak apa. Kalau ayat cara Quran ni macam-macam cara supaya tidak ada siapa politik. Walaupun tidak umum Quran ini juga untuk memberi izah, untuk memberi peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura itu nama kepada Madinah. Dulu nama dia Makkah, nama dia Makkah, nama dia Ummul Qura, nama dia Hijaz, nama tu dah nama dia. Untuk masa itunya memberi peringatan kepada orang sekitarnya, walladzina yu'minuna bil akhirah, dan beri peringatan kepada orang beriman kepada hari akhirat. Wa yu'minuna bihi. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Mereka itu beriman kepada hari akhirat. Wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Orang lagu ni dia menjaga sembahyang.
Dia jaga sembahyang dia ni bukan maksud dia cuba jaga bukan itu. Mana sembahyang dia pertama tidak tinggal. Yang kedua dia jaga tertib. Tertib anak sampai sembahyang. Dia jaga sembahyang yang awal waktu. Dia jaga sembahyang khusyuk dan penuh. Banyak ada kata ayat hafiz. Orang lagu ini, orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, maka mereka jaga sembahyang mereka. Kenapa? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban. Ada lagi orang yang lebih zalim daripada dia mengatakan kepada Allah. Mereka cipta Tuhan yang kata dia kata. Tak ada orang yang lebih zalim daripada. Sebab kalau siapa-siapa kata Tuhan tak kata, maka dia menzalimi diri dia sendiri, bukan menzalimi orang lain. Zalimi diri sendiri. Bagaimana Allah mukarat? Zalimi diri sendiri. Orang yang tak beriman kepada Allah, zalim diri dia sendiri. Kerana dia bagi sam'an wa abasar, dia bagi mata, bagi telinga, tiba-tiba tidak mikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mikir dari Allah Subhanahu wa taala, dunia ni bagaimana dan sebagainya, maka orang itu diklasifikasikan zalim. Amin azlam man iftara 'ala Allahi kadhiban. Mana kau lagi orang yang lebih zalim daripada orang yang mereka cipta perkara yang dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, termasuk adalah mereka cipta. Hak Tuhan kata halal, boleh-boleh dia kata haram. Hak Tuhan kata haram, betul-betul dia kata halal. Maka ini orang ada orang lebih zalim daripada dia. Mereka dia adalah yang zalim diri yang kita dan yang lain tidak senang kepada orang lain. Ada yang berkata telah diberi wahyu kepadaku. Ada juga orang mengatakan telah diberi wahyu dia. Dia kata tak perlu ni pada orang kita ingat. Masa ada orang itu orang yang satu yang soleh itu dia kata berat tapi dia biar dia. Tapi ada begitu, waktu hari ada maka dia ngaku dia Nabi, maka ada begitu kan? Belik semua dah. Belik sakit benar. Ada juga orang dari dulu yang mengaku dia dapat wahyu. Padahal mengaku dapat wahyu ni sebenarnya orang betul ke wahyu. Ada yang tidak dia, ada juga ada yang khas pada dia, ada tak ada mana boleh mana orang percaya. Padahal tidak diberikan sesuatu walaupun kepadanya, wahyu pun kepadanya. Padahal berkata tak ada wahyu dia berapa, tapi ada orang mengatakan dia dapat wahyu daripada Allah. Dan orang yang berkata, aku telah menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat wahyu, jadi orang yang mengaku puasa itu mendengar aku dapat juga. Dan sungguh diri sekiranya engkau melihat ketika orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Ini riwayat tapi nak tengok lagi. Orang lalu ni Tuhan kata dekat yang nak mati di sakaratul maut, dekat yang nak mati, memang dia ni terlalu geri. Kan kita boleh tengok. Tapi masalahnya siapa boleh tengok. Kita letaklah berapa dia. Letak alat macam sama mana pun dia tak nampak masalah. Kalau boleh letak macam letak satu rekod, satu alat nampak tak? Dua kali di masjid, tiga dekat rumah ni. Takut berapa. Tapi Allah Ta'ala tidak tunjuk. Dia tunjuk melalui gambaran hadis Rasulullah. Kalau kita buka masjid hadis, membaca di sini pagi satu itu. Bahawa mana kalau yang kafir itu, mereka tunggu dia. Tunggu nak ambil nyawa. Dan mereka air pula. Hadirat sakaratul maut, hadirat malaikat maut. Orang mereka air. Nak sambut mayat tu. Nak sambut roh jahat tu. Sambut digambarkan dengan sambut dengan gurigan. Air kotor. Dia sambut, nak ambil mayat. Nak ambil apa itu? Roh. Mereka sambut roh. Tak ada memang. Ada depan. Tangan. Tak ambil bawa dia. Pakai tangan. Bang pula musuh. Apa mereka tanya ahli ayat tanya Jumat tanya roh apa dia ni musuh kawan. Orang dia pasal naik sini tahu kan kok. Apa tak lupa kita bukan nama itu. Ada mukadimah mesti kali ada di situ. Gambar orang yang mati, orang yang nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman.
Muslim dia sebut ni, orang yang zalim tadi akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sakaratul maut. Betul azab disebut di sini ketika ada putus nyawa. Sedang malaikat pula menghulurkan tangan. Dia guna perkataan menghulurkan tangan. Malaikat kata. Sebab begitu hati. Roh yang jahat masih keluar. Roh yang jahat masih keluar daripada tubuh manusia. Dia tak ada mana keluar, masuk tempat neraka. Akhirnya dia tak ada Allah Ta'ala. Kalau ada tubuh, boleh jadi, boleh hospital. Apa mereka kaki, lari hidup kaki, kaki tangan. Katok tangan, hidup di kepala. Katok di kepala, hidup kaki. Lari hidup. Bukan ada tubuh pada kita. Memang orang mati. Orang mati. Tak ini kehidupan. Jauh ya, ada tahu. Ada orang ya. Yang saya sini tahu. Mereka kata, memukulnya dan menyesalnya. Dia berkata dengan melekeh, jengkau pun. Tapi semua itu kita tak nampak dan kita tidak benar. Jengkau, hanya lekeh. Keluarlah nyawa kamu daripada badan. Kita beli, tidak kata keluar. Dia kata, hari ini berpisahlah nyawa-nyawa. Tidak keluar daripada badan. Tubik daripada badan. Wahai nyawa, tubik daripada badan. Jengkau. Atau sekali, jengkau pun. Ini gambaran Allah Ta'ala bagi seksa, bagi azab kepada orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Pada hari ini kamu diberi, kamu dibalas atas seksa yang menghina kamu sehingga sehina-hinanya. Dan hari ini taklah pakai aku seksa kamu dan mengazab kamu dan menghina kamu dengan sehina-hinanya disebabkan apa yang telah kamu berkata terhadap Allah. Balasan ini kerana mereka ini kata wasih kepada Allah Ta'ala, mengata apa Tuhan tidak kata. Allah yang tidak benar. Dia kata sebagaimana dia tak kata seperti riwayat, tapi dia kata apa Tuhan tidak kata. Maka kata-kata dia tidak benar dan kamu pula menolak dengan sombong takabur akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apabila orang tidak dengar Quran ini, maka seolah-olah dia menolak Quran ini dengan sombong dan takabur. Maksudnya kita dari kecil dapat Quran kita tidak tahu dan kecil. Yang dalam dulu ada orang kecil. Kalau ikut Nabi, kalau ikut dia follow, kalau ikut dia tidak maju. Itu kata-kata orang tidak mengerti. Kata-kata jahil. Dengan harapan tentu jahil itu supaya dia itu hanya bersuara yang tidak pergi kepada hukum Quran. Tapi kalau dia kata itu selagi dia tahu, maka menentukan mula. Tapi kita yang kata, jahil bersuara saja tak? Jangan bersuara nak. Bersuara dia tak ada jaga. Bersuara ni mesti pergi ke mengakukan. Kita ada, bersuara saja tak? Tidak ngaku lagi. Ada setan. Bersuara pun kita tak sebab kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sambung dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini semua itu benar belaka dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.